Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB menyasarkan kelulusan pembiayaan RM100 juta tahun hadapan di bawah skim Prosper Impact e-Perolehan. Skim yang dilancarkan pada 1 Oktober lalu ini bagi meningkatkan aliran tunai usahawan Bumiputra yang memenangi kontrak kerajaan melalui sistem e-Perolehan. Ketua Pegawai Eksekutif PUNB Izwan Zainuddin berkata, skim tersebut menyediakan kemudahan pembiayaan antara RM100,000 hingga RM5 juta dengan kadar keuntungan serendah 6.5%. Setakat ini kita dah meluluskan pembiayaan sebanyak RM10 juta dan dalam pipeline-nya masih ada banyak, tetapi pada tahun depan insya-Allah kita sasarkan sebanyak RM100 juta diluluskan di bawah Prosper Impact e-Perolehan dan sebanyak 60 hingga 90 company. Prosper Impact e-Perolehan ini merupakan skim yang kita lancarkan berdasarkan feedback yang kita dapat daripada usahawan. Kami di PUNB ini selalu turun padang dan kami di PUNB ini selalu dapatkan feedback apa keperluan lagi usahawan Bumiputra bukan saja di semenanjung Malaysia, malah di Sabah dan Sarawak juga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sesi jaringan usahawan dan forum perkongsian pengalaman bersama Usahawan Wilayah Utara 2025 pagi tadi. Skim menawarkan pembiayaan sehingga 90% daripada nilai kontrak dengan tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun serta kelulusan pantas dalam tempoh 21 hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima. Dalam pada itu, PUNB dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK turut memeterai MOU bagi membantu usahawan menyusun semula kewangan mereka melalui skim penyelesaian hutang kecil SDRS.